Okay guys, ini first time aku nak makan Wagyu ramen ni dekat Ginza. Okay, kita rasa tu sedap ke tak? Abang Wei tak suka kan? Dia kata tak sedap. Sekejap lah, boleh lah. Pasal cakap boleh tak dia mahal kan. So dia bagi 3 keping Wagyu senipis iman kita. Tapi sedap juga sebenarnya sebab lapar kot. Lepas tu dia punya kuah ni actually dia ada 3 level lah. Dia ada yang biasa, lepas tu yang pedas sikit. Yang ni yang paling pedas sekali dia kata. Lepas tu bila kita tanya dia punya waiter tu, dia kata yang ni biasa yang orang Malaysia makan. Okay, sebelum makan kita masak dulu macam ni. Dia letak api terus guys. Tapi sekejap je dah. Ni dia punya tukang masak. Harga untuk ramen ni 4,500 yen. Kedai ni pun ada sediakan surau kalau kita nak semayang. Itu tempat dia sediakan makanan. Dan kedai macam biasa, kedai kat Jepun ni semua kecil lah tempat dia. Tapi cantik lah dia punya decoration tu.